Asas kita bertanding di Sikamat sebab berdasarkan pilihan raya yang lepas, kita tengok ada kawasan Sikamat ni ada potensi untuk kita menang sebab MB dulu hanya menang 2000 undi dan dalam pertandingan 1 lawan 1. Kan? Jadi kalau ada 3 penjuru, insyaAllah kita boleh menang. Kedua, asas kenapa kita bertanding sampai 24 kursi dalam Negeri Sembilan adalah untuk kita menawarkan alternatif kepada PH dan juga kepada BNPN ni. Kan? Sebenarnya bukan itu hasrat asal kita. Hasrat asal kita adalah untuk bersama-sama berunding dalam Perikatan Nasional, kursi yang kita boleh tandingi. Dan berdasarkan result yang lepas, sebenarnya 5 kursi dimenangi oleh Perikatan Nasional. 2 daripada PAS dan 2 daripada bersatu, 3 daripada PAS. 5. Dan ada 10 lagi kursi yang kita kalah bawah daripada 1000 ni. Macam di Ampangan. 300 lebih aja, 320 lebih. Di Juasih, saya ingatlah 70 lebih aja. 78 macam. Jadi berdasarkan 10 ini, campur dengan 5, kita dah ada 5 kursi. 15 kursi. Dan kawasan macam Temiang, walaupun kawasan itu adalah kawasan majoriti bukan Melayu, tapi jumlah pengundi Melayu ramai, 40%. Jadi 55% pengundi Cina, dan kalau ada split di antara parti terbesar, BN, MCA, dengan DAP, ada kemungkinan calon kita boleh menang di situ. So bila kita kira-kira, ada potensi kita boleh menang sampai 19 ke 25 kursi. Tapi masa itu kita buat kiraan berdasarkan result yang lepas, dan PRN yang lepas, dan waktu kita berada dalam Perikatan Nasional. Itu asasnya. So bila kita masuk di sini, selain daripada kita masuk tu kita menawarkan alternatif, kita menawarkan juga tawaran-tawaran yang baik. Ada 76 tawaran melibatkan realiti, bercerita tentang realiti negeri ini dan juga pembelaan terhadap rakyat negeri ini. So dalam isu kes Sikamat ni, kita kena juga perkenalkan calon. Nasib saya baik sikit sebab tiga-tiga calon pun tiga-tiga calon yang baru untuk DUN Sikamat. Jadi peringkat awal saya perkenalkan diri saya, latar belakang saya, latar belakang pendidikan saya, latar belakang saya dalam politik. Berbanding 2 lagi calon, saya rasa latar belakang politik saya panjang lah. Daripada tahun sebelum 2004 lagi saya dah terlibat dan pernah memegang jawatan nasional di peringkat pemuda dan juga dari peringkat di peringkat Bersatu dan UMNO juga. Dan saya ada pengalaman lebih 25 tahun dalam kerajaan. Maksudnya daripada isu pentadbiran pusat, agensi kerajaan. Sedikit sebanyak ada gambaran dan mungkin boleh membantu dan boleh ditawarkan kepada penduduk sini lah. Dan kena perkenalkan juga daripada segi sifat saya. Yang Finas tahu. Yang kadang-kadang memang sangat berani. Saya lawan PMX, saya lawan Datuk Seri Zahid kan. Dan saya bercakap benda-benda yang orang tak pernah cakap. Misalnya bila Datuk Seri Zahid menipu yang di Petang Lagu. Mana ada orang berani cakap? Saya satu-satunya yang cakap bahawa itu adalah penipuan dan telah dikelirukan tentang sokongan di Parlimen Barisan Nasional. Dan banyak perkara lagi yang saya tegakkan. Asasnya adalah saya tidak suka pada penyalahgunaan kuasa dan saya tidak suka rakyat negara ini dimangsakan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang salah. Misalnya, waktu saya mempertahankan JISBH, waktu tu semua orang takut. Sebab orang anggap ini ajaran sesat tak boleh pertahankan. Padahal yang kita cakap adalah tentang soal kemanusiaan. Ajaran sesat itu satulah, itu soal akidah, itu dalam cerita. Tak apalah, ini pendekatannya lain. Tapi kenapa sampai kena ditahan anak-anak itu? Anak pula bukan anak yang ahli JISBH, ada juga yang bukan JISBH. Ditahan begitu lama sampai ada yang hilang hak penjagaan ibu bapanya. Ditahan begitu lama di pusat jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini semua kezaliman. Kemudian aset mereka dirampas, akaun mereka dibekukan, pemimpin mereka, pengarah syarikat mereka ditahan menggunakan SOSMA, dibicarakan menggunakan poca. Akhirnya, kesalahannya adalah kesalahan ROS. So, ini satu kezaliman yang teruk. Mereka dituduh macam-macam. Anak mereka katanya anak yang mengajar liwat, dipaksa meliwat.
macam-macam anak tak sah taraf, luar pernikahan tak sah, macam-macam tuduhan, minum air kaki, macam-macam. So pada saya benda macam ini, waktu orang tidak berani ke depan untuk mempertahankan, pada saya melihat bahawa ini adalah soal kemanusiaan. Kita perlu pertahankan hak mereka sebagai manusia dan hak perlembagaan mereka dalam negara ini. Sama juga dalam isu mafia korporat. Antara orang-orang yang tegas bercakap tentang mafia korporat ini saya juga. So ini adalah perkara-perkara yang saya boleh tawarkan kepada warga Sikamat. Mungkin berdasarkan pengalaman yang panjang, berdasarkan kemahiran yang saya ada, pengalaman dalam politik dan kerajaan, dan juga sifat saya yang berani menyuarakan kebenaran, hak dan pembelaan kepada pihak-pihak yang dianiayai dan dizalimi. Mungkin saya boleh menjadi satu suara yang kuat dalam Dewan Undangan Negeri nanti, dan juga dengan pengalaman pentadbiran, kalau kata kita dapat membentuk kerajaan, bersatu dapat membentuk kerajaan, pengalaman pusat dan dalam agensi ini boleh dimanfaatkan untuk kemajuan Negeri Sembilan dan juga pembelaan rakyatnya.